Assalamualaikum, bertemu lagi kita, saya Zudi. Okey, hari ini saya nak buat perkembangan kepada anda semua, yang mana tuan-puan boleh tengok di belakang saya ni. Sekarang saya berada di site Bukit Kapar, yang mana saya akan bawakan kepada anda perkembangan untuk rumah 1.5 tingkat kepada tuan-puan. Jadi tuan-puan nak tengok progres untuk rumah ni macam mana, jom saya bawa tuan-puan tengok. Okey, sekarang tukang sudah menyiapkan di bahagian plaster dinding di bahagian luar, dan tukang juga sudah pasang coping untuk hiasan luaran rumah ni. Cuma cat je belum, sebab plaster pun belum siap lagi untuk coping di bahagian tingkap tu. Okey, jom kita tengok lagi. Jadi ini adalah ruang parking untuk rumah ni. Okey, dan ini adalah bahagian teres rumah ni lah, yang mana tukang pun sudah siapkan bahagian bumbung, rangka dia dengan bumbung atas dengan siling kaki 5, siling asbestos, dan tukang pun sudah pasang gutter untuk laluan air hujan. Ini adalah plaster dinding. Jadi ini adalah progres yang untuk bahagian luar. Okey, untuk di bahagian dalam, okey, ini tukang sudah pasang frame untuk frame tulang untuk plaster siling. Jadi lepas ni tukang akan buat pemasangan untuk plaster siling kapur lah. Jadi tuan-puan boleh tengok. Dan di bahagian dalam pun tukang sudah pasang plaster dinding. Plaster dinding halus, belum siap lagi juga sebab ini pun baru sekali. Jadi untuk finishing biasa tukang akan apply lagi sekali lah bila dah siap ceiling nanti. Okay, jadi ini adalah ruang tamu untuk rumah ni. Tuan-puan boleh tengok, memang besar. Ini adalah bahagian ruang keluarga lah. Ini adalah ruang tamu. Okay, jom kita tengok. Okey, ini adalah ruang tangga. Ruang tangga yang mana kita akan pergi ke bahagian ruang bilik lah. Rumah ni adalah rumah 1.5 tingkat. Jadi untuk ruangan yang tingkat bawah ni, ni adalah ruang tamu, ruang keluarga. Seterusnya dapur lah. Jom kita tengok dapur. Jadi ini adalah dapur dia. Dan sekarang dapur ni pun belum siap lagi. Tukang pun baru pasang plaster dinding dan baru siap saja untuk plaster ceiling. Untuk skim untuk touch up dia belum lagi lah. Jadi kemudian, dan di bahagian dapur ni juga ada tandas. Tandas pun baru siap plaster dinding, dan juga pemasangan pipe untuk tandas sudah hampir siap jugalah. Dan untuk frame tingkap, kita tak pasang lagi sebab tingkap biasanya bila kita sudah siap finishing untuk bahagian dinding lah, kita akan pasang. Dan ini adalah pintu untuk bahagian dapur. Dan ini adalah siling kaki 5 untuk bahagian luar. Kita gunakan siling asbestos. Okey, jom kita tengok bahagian atas dia. Okay, jadi ini adalah laluan ke ruang bilik lah. Okay, jadi ini adalah bilik nombor 2. Bilik nombor 2 sama juga, tukang dah siap plaster dinding. Ni pun dah sudah finishing yang licin. Jadi nanti tukang akan apply lagi satu lah, mana yang bagi betul-betul licin. Ini pun sudah licin tapi belum siap lagi. Ceiling pun tak pasang lagi. Macam ni. Untuk bumbung dan wiring pun sudah hampir siap. Wiring belum lagi sebab kita nanti akan pasang frame tulang untuk ceiling. Dan kita akan pasang plaster ceiling lah untuk ruang bilik nombor 2 ni. Jom kita tengok bilik nombor 3 dia. Okey, ini adalah bilik nombor 3. Sama juga, plaster kita dah apply, kita dah pasang. Nanti kita akan pasang plaster ceiling dekat bahagian ni. Wiring pun sudah kita pasang. Nanti kita tinggal untuk pasang plaster ceiling lah. Okay, jom kita tengok ruang bilik master dia. Okey, ini adalah bilik master untuk bilik ni lah. Dan untuk frame plaster ceiling kita dah pasang. Tinggal nak pasang plaster je. Jadi untuk plaster dinding, kita akan apply yang untuk finishing lah. Ini pun belum licin lagi. Okey, jadi ini adalah tandas untuk bilik master. Ini pun belum lagi, kita tak apply lagi. Kita baru plaster dinding yang kasar. Untuk licin belum lagi. Kita punya ceiling pun tak pasang lagi. Okey. Okay, jadi ini adalah view lah. View pandangan atas daripada bilik master. Okey, jadi ini adalah ruangan untuk tandas dekat bahagian luar untuk bersebelahan dengan bilik nombor 2 dan nombor 3. Ini adalah tandas dia. Tandas pun belum siap lagi, baru siap plaster dinding yang kasar. Untuk licin belum lagi, kita pun tak pasang lagi plaster ceiling. Okay, jadi ini adalah ruang mana kita akan pasang tingkap lah di bahagian sini. Mana ruang cahaya untuk laluan dekat tangga ni, bahagian rumah ni. Jadi ini adalah view untuk di bahagian ruang ni. Jadi kalau anda nak tengok perkembangan rumah ni macam mana akan datang, jangan lupa like, follow dan share AAPC. Kita jumpa di video akan datang. Jumpa lagi, bye.